Kereta aku ada sedikit masalah. Aku datang sini nak dapatkan confirmation. Saya punya bateri kereta yang 12 volt tu ya betul. dah tukar. Lepas tu saya cari online, dia cakap kena register the battery ya betul, kena register. Oh, maknanya setiap kali tukar bateri baru tu ya, dia betul. kena register. Ya betul. Kereta Jepun tak perlu. Ini Continental. BMW, Merc, Mini Cooper memang perlu register selepas tukar bateri. Maknanya apa yang aku dapat korek daripada online tu betul lah. Bateri yang korang pasang tu kena register. Kena bagi tahu kereta, oh kereta, now you have installed a new battery, so you need to register and let the computer, the ECU tahu, hello, this is a new battery, so korang kena berkawan. Macam tu. Aku tak pernah lagi dulu kereta Jepun aku, kereta Vios aku kan, mana ada nak register lah. Tukar je, lepas tu pasang baru, selesai. But Japanese car kena on dulu kereta lah. Kalau tidak, dia punya sistem, dia punya lampu-lampu, dia punya tu, dia punya tarikh tu semua akan delete dan perlu register balik kan. Tapi yang untuk ini tak perlu. Tak tahu macam mana diorang buat. They told me there's another battery. Maknanya ada 2 bateri. Kereta penganti ni ada 2 bateri. Satu bateri yang biasa kita yang selalu tukar tu, dan lagi satu ada smaller battery yang di mana dia simpan memori untuk benda-benda ni. Contohnya dia punya time dan dia punya tarikh, benda semualah. Leceh kan. Pakai kereta konti lagi, but it's a new knowledge lah, baru je tahu.